Hari ni kita nak bincangkan GN number ataupun guide number yang ada dekat flash. GN60 apakah maksudnya? Hi guys, welcome back to my channel. Thank you very much. Kepada yang baru dalam channel ni, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe channel ni. Nanti video-video yang baru korang akan dapat notification. Okay, aku terfikir untuk buat video ni sebab semalam aku baru dapatkan dua flash. Flash ni flash use sahaja dekat pasaran. Ada member nak jual, dia jual murah pula tu. So grab terus dua. Aku dah ada satu Godok ni. Yang best Godok TT600 ni sebab dia boleh guna dengan trigger. Satu trigger boleh trigger sampai 5 group dan boleh tukar-tukar channel. So memudahkanlah kalau kita nak trigger banyak flash serentak. And then timbul satu persoalan. Berapa watt untuk satu flash ni? Kan sekarang ni kita dah ada banyak strobe yang ada 100 watt, ada yang 200 watt, 300 watt, 600 watt dan sebagainya. So berapa watt untuk flash ni? Sebab dia gunakan guide number dan guide number untuk TT600 adalah 60. So setelah aku buat research sikit, TT600 ni dia ada 60 watt second. So actually dia quite terang jugalah untuk sebuah flash yang compact macam ni dan pakai 4 biji bateri. Cuma flash yang macam ni kalau kita buka full power dia lambat sikit lah nak recycle dia punya power dia. Berbanding kalau kita beli model-model yang power built-in bateri yang ada sampai 200 watt, 300 watt, 600 watt. Kita pakai power dia sikit sahaja dah pun menyamai dengan 60 watt dekat sini. Okay, first kali guide number. Guide number 60 dekat TT600 ni apa sebenarnya maksud dia? Guide number ni zaman dulu digunakan untuk kita tentukan aperture ataupun jarak. So nak memudahkan fotografer supaya boleh kira terus berapa aperture dia kena guna, berapa jarak flash daripada subjek. So formula untuk guide number ni adalah GN equal to jarak darab dengan aperture. So GN60 ni dapat daripada GN equal to jarak dia adalah 15 meter dan aperture dia adalah f4 pada ISO 100 dan pada zoom flash 200mm. So itu adalah spek dia. Jadi kalau zoom flash ni dah dikurangkan daripada 200mm kepada 35mm, maka GN dia akan jadi berkurang. Ataupun kalau korang naikkan ISO daripada 100 kepada 200, maka GN dia akan jadi 2 kali ganda. So itu adalah basic kepada GN. So zaman dulu dia belum ada lagi flash yang ada TTL, through the line kan. So semua orang kena kira sendiri berapa jarak dia, berapa aperture dia yang diperlukan. Jom kita tengok macam mana kita nak guna GN number ni. Okay, GN number ni dia sebenarnya adalah sebuah marketing strategi daripada pengeluar untuk nak pastikan dia dapat berlawan dengan flash-flash yang lain. Jadi that's why dia ukur pada 200mm. Nak nampakkan guide number ataupun GN number dia tu besar. Kalau kita bandingkan guide number 60 dengan guide number 120, maksudnya flash yang ada guide number 120 lebih power sebab guide number dia lebih besar. Tapi kita kena tengok juga dia ukur pada zoom berapa. Kalau yang ni guide number 60 zoom 200. Ada model-model jenis strobe yang ukur pada 35mm sebab dia tak boleh zoom. Jadi kalau yang ukur 35mm, guide number dia lebih rendah daripada guide number yang ada dekat sini. Dia lebih terang. Sebab ini kena zoom 200. Okay, so tadi kita dah tengok dah. GN equal to jarak darab dengan aperture. Jadi kita dapatlah guide number 60. So untuk model ni, rupanya kalaulah kita cari guide number untuk zoom 35mm sahaja, maka kita akan dapat guide number lebih kurang 34 ke 36 sahaja. Jadi maksudnya dia tak adalah sepower sampai guide number 60 actually. Kalau kita ukur pada 35mm. Siapa actually nak guna zoom sampai 200 kan? So kita akan pakai 35mm ke bawah sebab bukaan dia lebih besar dan dia boleh cover lebih banyak ruang. Okay, guide number 60 tadi diukur pada full power 1/1. Macam mana kalau korang turunkan 1/2, 1/4, 1/8 pada power dekat sini? Maka guide number tadi akan dikurangkan juga. So macam mana kita nak kira dia? Guide number, kalau kita nak kurangkan, ikut dia punya step dekat sini, korang just perlu square root kan number dia dekat sini. Contoh, 1/2, korang square root 2 dan korang akan dapat satu number iaitu 1.41. So GN tadi 60, korang bahagikan balik dengan 1.41, korang akan dapat GN dia 42 pada power 1/2, separuh. Sebab korang kena faham, separuh power belum lagi
bagi tentu dia jadi 30 sebab cahaya itu berfungsi melalui inverse square law. Cahaya pada jarak 1 meter dengan cahaya pada jarak 2 meter berbeza dia sangat-sangat besar sebab dia di inverse square law kan. Jadi dia bukan just potong je separuh. Okay, so jom kita create satu situasi. Katakanlah korang nak shoot portrait. Korang dah set kamera korang ISO 100, korang set zoom dekat sini 200 sebab korang nak guna GN60 tadi tu. Kemudian jom kita kirakan berapa jarak yang korang perlukan untuk korang letak korang punya light kalau korang guna aperture f8. So korang cuma perlu ambil GN number tadi 60 bahagi dengan 8. So korang akan dapat 7.5 meter. Itulah jarak yang korang kena letakkan antara flash dengan subjek korang untuk korang dapatkan exposure yang cantik. Macam mana pula kalau korang dah posisikan jarak flash dengan subjek korang tapi korang nak kira korang punya aperture. Sama macam konsep tadi. Korang cuma perlu ambil GN dia 60 bahagikan dengan jarak flash yang korang dah letak. Contoh, GN60 korang letak flash korang ni pada jarak 5 meter. Korang bahagikan terus kepada 5. Maka korang akan dapat aperture korang f12. So korang boleh pakailah aperture yang terdekat dengan f12. Maka korang akan dapat result yang cantik dari segi lighting. Kalau kita tak guna zoom 200mm, maka GN kita akan turun kepada 36 kalau kita guna 35mm. So, 36 tadi tu, kita boleh modify dia macam formula tadi untuk kita dapatkan berapa jarak ataupun berapa aperture yang tepat untuk kita gunakan untuk shoot portrait kita. Jadi macam itulah untuk kita gunakan GN yang ada dekat flash kita. Tapi pada masa sekarang, kita banyak menggunakan diffuser. Ada yang menggunakan umbrella, ada yang guna softbox dan sebagainya. Maka GN tadi tu akan terkurang disebabkan ada penapisan cahaya yang sampai kepada subjek. Maka kita nak kena buat calculation balik lah. Kita nak kena check tengok. Okay, sebelum kita pasang softbox, dia dapat GN60. Setelah kita pasang softbox, berapa jarak kita kena dekatkan dengan subjek. Maka kita boleh dapatkan GN yang baru lah. Dengan cara kita darabkan balik aperture kita dengan jarak yang kita dapat yang baru tadi, maka kita akan dapat GN yang baru. So GN yang baru nanti kita boleh manipulate pula untuk situasi-situasi yang berbeza. So pada masa sekarang ni kita mungkin tak perlu sangat lah untuk calculate manual macam tu kan, sebab kita dah ada kamera digital, tak jadi shoot je balik. Tapi this is just a knowledge for you supaya mungkin korang boleh dapat tahulah something tentang GN yang ada dekat kita punya flash. So guys, thank you very much for watching. Kalau korang ada topik-topik yang menarik untuk kita bahaskan, korang just komen je dekat bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.